Pengurusi masjid kena sabar banyak-banyak. Macam-macam cubaan, fitnah, mihnah. Kalau tak kuat semangat, letih tuan-tuan. Kita akan kalah. Sebab tu dalam nak berubah orang, kita kena banyak sabar, banyak berlebihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tengok bila Nabi wajibkan zakat di Madinah. Semayang Jumaat wajib di Madinah. Di Mekah belum wajib masa itu. Puasa pun wajib di Madinah tahun kedua. Korban pun disunatkan di Madinah tahun kedua. Termasuklah yang diwajibkan ialah zakat pun di Madinah. Bila turun perintah zakat, Nabi mewakilkan kepada seorang laki-laki yang bernama Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Kata Nabi pada Ubay, wahai Ubay, kamu aku tugaskan sebagai amil, tukang kutip zakat, amil. Sekarang aku nak kamu kutip zakat unta. Baik Rasulullah, saya akan buat. Bila sampai dekat satu orang Ansar, tuan, saya utusan Rasulullah ditugaskan untuk mengutip zakat. Baik. Apa yang saya kena bayar zakat? Unta kamu banyak. Jadi unta kamu banyak melebihi syaratnya, maka kamu kena bayar zakat. Zakatnya ialah unta kamu tu yang umur setahun tu. Itulah pembayaran zakat. Daripada banyak-banyak unta tu, zakatnya ialah seekor unta yang berumur setahun, kena bayar pada orang Islam, pada kerajaan Islam Madinah. Laki-laki yang kena bayar zakat tadi kata apa? Takkan unta yang setahun ni sebagai zakat? Dia menyusu pun belum, nak beranak pun tak boleh, daging pun tak ada. Macam inilah, jangan ambillah yang setahun ni, ambillah yang besar ni sebagai zakat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Zakat dia yang kecil tu, tapi dia nak ganti dengan yang besar. Sahabat Nabi Ubay ni pula, tak, yang aku nak zakat yang itu, yang tu yang kena ambil sebagai bayaran zakat. Yang besar-besar tu tak kena. Sebayarannya yang kecil ni sebagai bayaran. Tak boleh ambil. Aku tahu memang bayaran dia yang kecil, tapi aku tengok yang kecil ni susu pun tak ada, dagingnya pun tak ada lagi. Kamu ambil lah yang besar ni zakat aku. Hidup, aku nak yang itu je. Tuan-tuan boleh bayang tak dua orang sahabat ni? Yang seorang nak yang itu, yang seorang nak bagi yang besar. Dia kata, aku tak mau, aku tak berani ambil, aku balik lah. Balik menolong. Laki-laki ni hambat ke Madinah, jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya nak bayar zakat yang besar ni sebagai sedekah saya, zakat saya. Tapi amil tuan, amil Rasulullah tak nak ambil, dia nak ambil yang kecil juga. Yang kecil daging tak banyak, saya nak bagi yang besar. Itulah dia tuan-tuan, semangat hijrah untuk Islam, semua yang hebat. Bandingkan dengan hijrah kita hari ni. Ada dua tabung tepi pintu tu. Ada dua tabung, tabung tin tu, tabung sumbangan ma'al hijrah. Dalam dompet tuan-tuan, 50 pun ada, RM1 pun ada. Agak-agak nak masuk yang mana? Fikirlah sendiri. Mana yang RM1 tadi tu? Bawa tadi tu, Allah, tak boleh juga sedekah. Masuk balik dalam poket. Yang 50 pasal apa tak masuk? Hijrah apa? Hijrah apa? Sahabat Nabi tadi, Ansar tadi ni tuan-tuan, sepatutnya dia hanya bagi lembu, yang unta yang kecil, tapi dia tak mau sebab kecil. Dia nak bagi yang besar. Untuk Islam yang besar, untuk Islam yang mahal. Berapa banyak orang Islam hari ni untuk Islam yang kecil-kecil? Subhanallah. Itu namanya haji bakhil. Bila cikgu laki-laki datang minta derma, cikgu bakhil, haji bakhil kata apa? Demam. Tuan Haji, ada orang datang minta derma, Tuan Haji. Apa? Derma? Selimutkan aku lah, Bu. Terus tidur kat sini. Demam, menggigit-gigit. Ambil serban, tutup beti besi. Kami datang untuk kutip derma, Tuan Haji. Bagus, bagus. Saya demam, kata dia. Tuan Haji, berapa ringgit kita nak bagi kat cikgu ni, Tuan Haji?
bagilah RM1 lebu. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak, kata dia. RM1, tuan-tuan. Balik datang Cikgu Murni, sihat walafiat. Boleh tanya pada Cikgu Murni, berapa yang patut saya bagi kepada anak yatim? Nampak tak, tuan-tuan? Labu jawab, RM1 Tuan Haji. Kamu ni labu sekali ku lesing kan. Budak-budak lah kena bagi duit banyak, sebab mereka tak pandai pakai duit, kata dia. RM2,000 dia balun dekat Cikgu Murni tu. Kita bukannya haji bakhil. Kita bukan mewarisi sifat haji bakhil. Apa salahnya, tuan-tuan? Setahun sekali ma'al hijrah 50 ku bubuh. Duit ni balik pada aku, pahalanya balik pada aku, manfaatnya balik pada aku, gantinya Allah balik pada aku. Allah tak bagi pada benda hari. Allah tak akan untungkan setiap usaha. Bukan setiap usaha yang untung, bukan penghulu yang untung. Bila kutipan banyak, yang untungnya siapa? Kita yang menyumbangkan pahala balik pada kita. Tapi sayang, hijrah disambut, kita tidak memahami konsep pahala. Kalau kita korban, kalau kita hijrah, kalau kita sedekah, semuanya itu balik pada kita. Tapi sayang, tuan-tuan, banyak di kalangan manusia ni yang kedekut, yang berkira, yang dia faham, bila dia bagi hilang, bila dia bagi hilang. Padahal apa yang dia bagi itu Allah pulangkan balik kepada diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi, dia suruh hamba dia pergi beli seekor unta sebab nak buat kenuri. Bila hamba dia pergi, dapat satu ekor binatang yang tegap, yang besar, yang murah. Binatang daging banyak, besar pula, murah. Sebab apa murah? Rupa-rupanya tuan punya binatang ni sesak. Duit nak pakai, nak jual barang, nak dapat duit cepat, murah pun murah lah. Dibawanya hamba tadi, tuannya menghadap penghulunya, menghadap hamba tadi, menghadap tok penghulunya. Tuan, saya dah dapat dah binatang ni. Cuba tuan-tuan tengok, lembunya, untanya gemuk, dagingnya banyak. Dia bagi dekat